Salam sahabat, hari ini Rabu 25 Mac 2025 bersama dengan 24 Ramadan 1446 Hijrah. Dan pagi ini saya nak buat relocation hanger yang saya pasang dahulu, sebab nak pasang 2 layer pula. Jadi saya terpaksa bagi 2 ketinggian hanger tersebut supaya masing-masing dapat menjidai tuala tu, tapi tuala mandi masing-masing. Jadi saksikan. Sebelum saya menetapkan location nombor 2 tu, saya akan pastikan water level adalah rata, supaya tidak sangat nanti nampak lagi dia punya kerja tu berkualiti. Teman-teman, sahabat-sahabat, water level juga digunakan untuk cek sama ada hanger tu sama rata ataupun tidak. Alhamdulillah, set yang kedua telah pun saya pasang, dan kini kita nak menampal lah mana-mana lubang yang sebelum kita tebuk, ya, supaya tidak nampak kecacatan kerana lubang yang telah digunakan kemarin tidak boleh digunakan lagi, sebab kita sudah mengalihkan hanger atas dan bawah. Ya, sahabat-sahabat, teman-teman, saya tengah buat kerja-kerja housekeeping, mengemas semula di lampu semua, skru-skru dalam kotaknya, dan selepas ini saya akan memulakan vacuum di lantai yang telah berhabuk di bawahnya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat, ya, video klip saya dan berakhir. Siapa yang telah menonton atau melihat video klip saya ini, mohon like, subscribe dan share to everybody. Mudah-mudahan view saya tinggi kali ini. Terima kasih, bye-bye.